buku daftar. Dah habis. Baik, tahun ni banyak yang undang-undang baru. Anak sekolah yang tak ada 3 hari tak kedatangan anak sekolah tanpa alasan dibuang daripada sekolah. Lepas tu boleh mohon ke sekolah lain. Jadi prosedur untuk pindah sekolah tu susah sikit. Banyak permohonan yang nak dibuat. Borang-borang yang nak tulis pun banyak. Tahun ni ada stress sikit. Kerajaan itu bukan daripada sekolah, itu daripada kerajaan. Sekarang kita ambil buku. Teks, daftar. Dalam 4 minggu ni budak-budak tak payah bawa buku, cuma bawa color dan pensel. Start daripada buka sekolah ni sampai hari yang ke-4 minggu nanti akan diumumkan dalam grup sekolah. Banyak berapa lagi yang kita nak cakap. Sekarang pintu sebelum ni pintu ada 2. Diterhadkan untuk satu pintu itu dibuka untuk kelas yang untuk tahun ni 2026 sekolah anak murid boleh masuk pintu-pintu mana saja. Dia ada 2 pintu, A dan B. Mana-mana pintu anak-anak sekolah boleh masuk, tak kira dah. Boleh masuk sesuka hati, boleh masuk sekolah. Tak ada diterhadkan satu pintu ni untuk kelas yang sini sekian-sekian, yang satu pintu di sekolah sekian-sekian. Itu tahun lepas 2025. Untuk tahun 2026 pintu dua pintu dibuka untuk mana-mana murid nak masuk. Pilih ya pintu mana nak masuk. Aman juga. Sekolah ni nampak kecil dia punya kawasan, tapi itulah ada pelajar banyak. 1,000 lebih pelajar ramai. Okey, itu saya yang dapat saya beritahu pada masa ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.